Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada semua penonton setia Terengganu Strategy and Integrity Institute TISIS, yang mana sekarang ini saya bersiaran langsung dari Gombak dalam topik Hijrah Wanita Cabaran 2023. Alhamdulillah, pada malam ini hari 28 Jamadil Awal 1444 Hijrah bersamaan dengan 22 Disember 2022. Masya Allah, sekarang ini kita sudah berada di penghujung 2022. 2022 akan melabuhkan tirainya dan minggu hadapan kita akan berada pada tahun baru 2023 yang penuh dengan cabaran dan problematika yang tidak kita jangka sebagai wanita terutamanya. Dan pada hari ini sekali lagi topiknya Hijrah Wanita Cabaran 2023. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Masya Allah, begitu kasihnya Allah Ta'ala kepada kita. Allah memberi ruang dan peluang kepada kita untuk berhijrah. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat wanita di luar sana ingin menjadi a new one muslimah dan ingin menjadi a better muslimah. Muslimah limited edition. Dan saya tidak ingin memanjangkan kalam. Saya hari ini tidak keseorangan. Saya bersama dengan dua orang panel kita. Yang pertama, Ustazah Noraini binti Makdin, yang mana merupakan pengasas Arafah Academy dan juga pendakwah di media massa. Dan panel kita yang kedua dijemput khas, iaitu Irma Hasmi. Kan? Di media sosialnya nama Irma Hasmi, merupakan seorang selebriti dan juga usahawan. Masya Allah, apa khabar Ustazah dan juga Ustazah Irma ke Kak Irma? Kerja panggil Ustazah. Jauh lagi tu. Masya Allah, dua-dua macam Ustazah. Okey, saya nampak sebelum kita mulakan soalan, saya nampak kita ni macam senada, setona kan? Macam pink, gegar gitu tema wanita pada hari ini. Jadi, kita tidak ingin memanjangkan kalam terus kepada topik kita lah. Kita nak jadi wanita yang baru, kita nak hijrah, nak jadi orang yang lebih baik daripada tahun 2022 ini. Tahun 2023 penuh dengan cabaran, tak tahu lagi macam mana. Jadi kita pergi kepada pusingan yang pertama, kepada Ustazah Noraini binti Makdin, itu Ustazah Noni kita. Kita ingin mendapat pencerahan daripada Ustazah Noni sendirilah. Apakah definisi ataupun apakah itu hijrah kepada wanita menurut Islam itu sendiri? Pada Ustazah, falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak sebut apa? Ustazah Dai Ayuni. Cik Ayuni. Okey. Cik tu mahal tu. Kan? Cik tu mahal kan. Cik Ayuni selaku moderator ataupun host kita lah, kita sebutkan pada malam ini, dan juga yang dimuliakan sahabat saya di sebelah, rakan panel saya Puan Irma Hasmi, yang kali pertama juga kami bukan sekadar setona tetapi juga menjadi rakan panel kali pertama bertemu mata dalam bicara minda hijrah wanita cabaran 2023. Tak dilupakan juga
tim media yang berada di belakang tabir, kalau tak ada mereka, rakan-rakan di Facebook tak boleh tengok kami pada malam ni. Alhamdulillah. Baik, dipanjangkan sekejap lagi, banyak lagi cerita kita insya-Allah. Tapi secara ringkasnya apa yang kita nak bincang pada malam ni secara asasnya apa definisi kan. Dan saya pasti rakan-rakan ternanti-nantikan juga apa yang akan dikongsikan oleh Puan Irma. Tapi sebelum kita tengok pengalaman, kita nak tahu dulu definisi. Betul. So rakan sekalian, secara asasnya apa yang saya nak kongsikan pada malam ni bila kita cerita tentang hijrah, beberapa perkara pertama yang saya nak kongsikan adalah antaranya yang pertama, bila kita nak tengok perkataan hijrah itu sendiri berasal daripada bahasa Arab yang bermula daripada perkataan hajara. Ya, hajara, huruf ha bukan ha. Ha, jim, ra, hajara. So perkataan hajara rakan sekalian ada banyak tempat di dalam Al-Quran, termasuk apa yang dibacakan oleh Cik Ayuni tadi daripada surah Al-Baqarah. Betul kan Cik Ayuni? Subhanallah. Jadi perkataan hajara ni, Puan Irma, Cik Ayuni dan rakan-rakan sekalian, bila cerita tentang hajara yang mengeluarkan atau daripada perkataan hajara itu mengeluarkan perkataan hijrah, ia membawa maksud meninggalkan ataupun perpindahan. Peninggalan, perpindahan, pertukaran, perubahan. Sebab itu bila kita sebut tentang hijrah, pop up dalam kepala kita, first thing first apa dia? Antaranya hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke kota Madinah. Maka maksudnya apa? Meninggalkan kota Mekah, berpindah ke kota Madinah. Maka itu hijrah. Tetapi rakan sekalian, apa yang kita nak buat dalam bicara ataupun apa yang kita nak bincangkan dalam bicara ni, macam tu kita kena pindah lah daripada Bukit Subang ke Nilai. Kan? Yang tu ke maksudnya? Nilai ke Bukit Subang. Ke Kan? Putrajaya. Ke Putrajaya. Banyak route kita tu ada ke itu semata-mata? Tidak. Apa yang dibincangkan juga oleh para ulama, bukan sekadar hijrah ini terkait dengan hijratul makan. Makan ni tempat dalam bahasa Arab. Bukan sahaja hijratul makan, bererti pertukaran, perpindahan, meninggalkan satu tempat ke satu tempat. Yang paling asas rakan sekalian yang kita nak buat sebagai wanita berhadapan dengan cabaran 2023, insya-Allah adalah hijratul hal. Hijratul hal bererti perpindahan, pertukaran, penambahbaikan, ada improvement daripada sudut keadaan kita, kehidupan kita. Kan emosi kita nak menjadi lebih baik, adab kita nak menjadi lebih baik, ibadah kita nak menjadi lebih baik. Maka itu duduk dalam hijratul hal. So antara poin pertama saya sebutkan adalah apa definisinya terkait dengan perkataan hajara, iaitu pertukaran, perpindahan, meninggalkan satu tempat ke satu tempat. Tetapi apa yang kita nak fokus bukan hijratul makan semata-mata, tetapi adalah hijratul hal, iaitu perubahan, peninggalan dan juga pertukaran tempat ataupun keadaan. Satu ayat sebelum saya serah balik dekat Cik Ayuni, sebab saya takut terpanjang pula kan. Selain pada apa yang kita sebut tadi, hijratul makan dan juga hijratul hal, saya suka nak sebutkan satu hadis Nabi SAW yang mana bila cerita tentang hijratul hal ini kan, tentang perubahan ataupun pertukaran, perpindahan tentang keadaan, tentang situasi kehidupan kita, dalam satu hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi SAW, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah ni, Puan Irma, Cik Ayuni, ibu-ibu, kakak-kakak, anak-anak yang dimuliakan di ruang Facebook semua, wal muhajiru, dan orang yang berhijrah. Man hajara, iaitu orang yang meninggalkan, orang yang berpindah. Ma nahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hijrah. So, definisi terawal pada ruang pertama saya adalah apa yang kita nak faham tentang hijrah. Daripada hadis Nabi yang disebutkan adalah kita nak meninggalkan, kita nak berpindah, kita nak bertukar daripada satu-satu keadaan kita yang ada banyak larangan Allah, kita duduk dalam kemaksiatan, kita duduk dalam kejahatan dan keburukan, kita kena tinggalkan. Bawa diri kita keluar daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Noni di atas perkongsian. Apabila kita memaknai hijrah itu bukan hijrah dari Putrajaya ke Nilai ataupun ke Bukit Subang, tapi hijrah yang sebenarnya adalah kita
tahu keadaan kita sekarang ini mungkin buruk ataupun rasa tak okey, tapi kita berubah ke arah yang lebih baik insya-Allah dari sudut ibadah kita, amalan kita, adab kita terutamanya sebagai wanita ini. Jadi masya-Allah. Jadi kita nak pergi kepada soalan yang kedua lah, sebab hari ini kita jemput selebriti. Masya-Allah, rasa macam segan lah pula kan duduk sebelah artis macam tu. Tapi hari ini kita nak dengar pengalaman daripada seorang insan yang ada pengalaman berhijrah sendiri. Jadi kita lihat di luar sana artis ramai hari ni. Dia bukan trend. Kita tak boleh nak kata ianya trend. Artis berhijrah dari tak pakai tudung ke pakai tudung. Itu bukan trend. Itu the real hijrah. Allah Ta'ala jentik kan. Jadi mungkin kita nak tahu pengalaman Puan Irma sendiri. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh para artis yang berhijrah memakai hijab? Kononnya production tu tak nak ambil job dah ke dan sebagainya. Silakan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia segan, sebenarnya saya lagi 2 kali segan. Seorang da'i, seorang ustazah, masya-Allah. Kan? Jadi hari ini memang saya sangat bersyukur saya dapat timba ilmu pastinya kan, semuanya penuh ilmu di dada ni. Jadi saya ni background study tak adalah seperti rakan-rakan panel pada hari ni. Ni pun kira saya panel juga sebab awal-awal pembukaan dah ada ayat Quran, masya-Allah kan. Jadi hari ini saya sangat bertuah lah saya duduk dekat sini kan. Jadi ini satu peluang yang baik untuk saya. Sebab pada saya ini peluang antara kalau ada soalan tanya nak istiqomah macam mana kan. Melibatkan diri dengan aktiviti macam ni lah. Sebab ni memberi peringatan pada saya. Okay? Dan mungkin ada walaupun saya dah berhijrah lama kan, tapi ini antara waktu-waktu yang kadang-kadang saya fikir macam banyak juga benda yang tak tahu lagi. Contohnya macam penerangan hijrah hari ni. Saya rasa hari ni antara penerangan hijrah yang sangat-sangat mudah difahami. Dia tak adalah complicated kan. Jadi kalau orang yang baru hijrah tu kalau nak terima makna definisi hijrah antara complicated, dia orang pun pelik, tak tahu nak ke mana kan. Dah hijrah ni tapi alamak next step apa. Contoh dia kan. Okey, berbalik kepada soalan tadi tu, panjang pula kita tak apa Aduh, selalu jadi moderator, hari jadi panel. Kekok sikit. Nak tanya soalan je rasanya kan. Tapi tak boleh. Hari ni kita kena bagi jawapan. Okay, insyaAllah. Jadi tentang isu yang pasal produksi minta selebriti yang dah bertudung untuk berlakon tu buka tudung. Saya tak pasti sekarang masih ada lagi ke tak. Tapi waktu saya hijrah, boleh katakan lebih kurang plus minus 10 tahun yang dulu. Waktu tu memang tak, kalau kita sebut trend tadi, memang tak trend lagi masa tu. Memang susah nak cari selebriti wanita yang bertudung. Bukan tak ada, tapi bukan macam sekarang. Sekarang kalau kita sebut je, siapa artis pakai tudung? Mudah. Kalau ada teka-teki kan, berikan nama selebriti wanita bertudung. Senang nak sebut. Tapi kalau waktu saya dulu, sebutkan selebriti yang pakai tudung. Alamak, dia pause dia macam siapa macam tu. Kalau nak kena fikir pun hati-hati senior contoh dia kan. Tapi sekarang ramai yang muda-muda, yang lebih muda pada saya pun kan, masya-Allah. Okey, dan pastinya mereka pun memang asalnya memang dah baik, personality mereka baik tapi mereka dapat masuk dalam industri. Jadi saya rasa yang isu produksi tu dah tak berlaku kot. Mungkinlah saya pun dah jarang dengar dah. Dulu ada waktu saya memang pernah berlaku. Mungkin juga waktu tu macam sekarang, waktu saya dulu tak adalah aktif IG, TikTok. Jadi sebab bila ada media sosial macam ni, sebenarnya bukan kita je orang biasa, siapa-siapa sajalah maknanya mudah mendapat ilmu tu kan. Hari-hari kan kita share. So saya itu antara kelebihan di media sosial ni lah. Jadi saya pasti orang production pun sama, mereka pun ada akaun media sosial juga. Jadi benda tu sebenarnya antara tarbiyah kita lah di media sosial, kalau kita menggunakan dengan cara yang terbaik kan. Jadi mereka pun lebih menghormati selebriti seperti yang bertudung. Jadi waktu saya pernah melalui proses yang mana skrip tu kan, bila terima skrip, ada scene-scene dalam bilik contoh dia, scene-scene di katil contoh dia, pasangan suami isteri. Dan waktu tu orang selalu petikai, takkanlah dalam rumah pakai tudung kan. Jadi macam mana nak portray kan. Jadi audience tu masa tu tak boleh terima lagi tau masa tu. Memang ada berlaku. Tapi waktu saya nak tak ada pilihan. So kita kena kuat dan kita kena explain kat diorang. Bukan kata diorang ni jahat, tak. Diorang tak tahu. Kan? Kita kena, husnuzon kan. Cakap Arab kita bersangka baik.
Memang kenalah, tak apalah terus blame orang. Kenapa kan? Kita mesti fikir macam mungkin dia tak tahu. Betul, Dan dia pun tak cukup orang kata info berkaitan dengan benda tu. Jadi kita explain dekat dia orang, atau mungkin kita perlu bincang atas budi bicara. Bila terima skrip tu, kita dah baca skrip sebelum kita terima job tu, dan kita minta lah jasa baik script writer contoh dia ubah sikit, ataupun mungkin dia kata scene dalam bilik tapi dia dah bersiap nak keluar contoh dia kan. Tapi sekarang tak ada masalah. Audience pun yang menonton pun tak ada masalah. Tak ada petikai pun dalam bilik pakai tudung, tak. Sebab tahu benda tu lakonan kita yang nak disampaikan adalah jalan cerita sendiri kan. So kenapa nak kena fokus tentang pakaian lah apalah semua. Memang penting, tapi semua dah faham sekarang kan. So alhamdulillah benda tu ada transisi dia, transisi yang yang positif sangat. Jadi mudahlah untuk sekarang, saya rasa dah tak ada isu-isu mana yang disebut tadi. Dan kalau sebut tentang selebriti yang berhijrah ni, kalau dulu soalan popular kan, saya selalu terima kenapa selebriti dah pakai tudung setengah jalan buka tudung, ataupun selebriti dah hijrah tapi tak betul-betul, kata je pakai tudung tapi tak sempurna contoh dia kan. Jadi saya selalu juga terima soalan macam tu untuk saya beri pandangan kepada orang lain. Jadi jawapan saya masih sama lagi, sebab based on pengalaman saya juga waktu pertama kali, tahun pertama saya berhijrah, kita tak tahu. Dan saya ingat berhijrah tu sekadar pakai tudung. Kita tak tahu pakai tudung tu kena macam mana kan. Kena labuhkan, kena tutup macam mana, kena longgarkan, tak tahu. Kita ingatkan pakai tudung dah tutup aurat. Habis dah. Habis. Janji tak tayang rambut tu je kan. Lepas tu kita tak tahu batas-batas contoh macam tangan. Saya pernah pakai tudung tapi lilit belakang. Lepas tu seng-seng tangan separuh tu. Saya pernah lalui benda tu semua. Tapi memang kita semua nak support. Support keluarga, kawan-kawan ataupun orang yang tak dikenali pun, kalau berani dan mampu nak ajak kita, alhamdulillah, syukur. Tu rezeki masing-masing kan. Jadi waktu saya balik pada umrah, saya hijrah waktu saya pulang pada umrah lah kan. Sebab saya sangat teruja dengan keadaan saya dekat sana lah kan. Saya tak sangka lah benda tu memang satu perbezaan besar. Sebab saya pergi umrah waktu tu saya tak ready langsung. Saya tak ada kalau kata wardrobe saya tu tak ada yang sesuai untuk saya bawa pergi umrah. Tudung pun tak ada sebenarnya. Saya rasa saya pinjam tudung mak saya kot masa tu. So kat sana lah beli tudung, kat sana lah beli jubah. Lepas tu memang orang kata suasana dekat sana kan macam nak cerita, sebab saya kat sini lain, dekat sana lain. Contohnya macam wanita-wanita dia panggil apa tu, itilat macam itilat kan, pergaulan tu semua sangat dijaga. Yang muka maram sangat dijaga. Susun atur macam dalam bas contoh dia, kat tempat makan ke, mungkin orang dengar simple, tapi waktu tu saya betul satu benda baru sangat pada saya. Dan saya sangat teruja benda tu. Dan automatically kan kita tengok kat sana, kita memang nak jaga penampilan. Kita tak nak nampak macam tu. Kita nak cover. Saya teruja tengok semua orang. Lepas tu saya sangat macam kagum sebab semua orang bersungguh-sungguh nak beribadah. Semua orang berebut. Waktu azan dia macam sebelum azan lagi lah dah berpusu-pusu, dah penuh dah. Nak cari tempat soft tu macam sejam sebelum dah tak ada tempat dah macam tu kan. Jadi saya teruja benda tu sebab semua orang matlamat dia sama. Satu arah, satu kiblat kan. Semua nak dapat redha Allah. Semua nak buat nak dapat ibadah. Kalau buat umrah tu nak umrah yang mabrur. Semua buat bersungguh-sungguh. Jadi buat tu kerana diri sendiri, untuk kerana Allah Ta'ala macam tu kan. Benda tu yang sebenarnya turning point saya lah. Jadi sampai masa tu saya tak tahu lah kekuatan tu Masya Allah Allah bagi. Dan saya pergi sana pun saya tak ready. Maksud saya tu saya tak ada macam kata berdiri solat taubat. Saya tak ada niat apa-apa. Saya tak tahulah kenapa tergerak hati nak pergi, dan saya bawa mak saya masa tu. Itulah orang kata kalau Allah nak jentik hati tu kan, dia jadi. Tapi apa yang buatkan saya sedih lagi kat sana dan sayu, walaupun saya tahu diri saya seteruk-teruknya, Allah tetap menerima kehadiran saya kat sana. Macam saya tak diuji dengan benda-benda yang teruk, benda-benda yang buruk. Waktu saya dulu dia popular satu buku ni, Mastika. Tahu tak? Yalah. Tahu tak? Sempat. Kan cerita tu kan berkenakut kan kalau cover page je kan. Apa sampai Mekah tak jejak tanah lah, apalah, tak nampak Kaabah lah kan. Buku tu sangat berjaya ya. Betul. Dia mengganggu fikiran juga. Tapi dia sampai sana kan tak ada pun berlaku macam tu kan. Maknanya macam Allah tu punyalah maha
pengasih, maha Masya penyayang, maha pengampun. Dan kita sampai sana tu memang atas jemputan dia kan. Jadi walaupun saya ni seteruk-teruknya, saya rasa diri saya sangat hina, sangat kotor, tapi Allah tetap jemput saya. Allah tetap terima saya. Jadi masa tu saya menangis sebab saya malu dengan diri saya malu dengan Allah masa tu. Jadi saya minta ampun sungguh-sungguh dan saya terus pasang niat masa tu. Saya kata saya nak balik kat tanah air, saya nak Malaysia, saya balik Malaysia, saya nak macam mana saya kat situ. Saya minta doa Allah kuatkan hati saya balik Malaysia macam mana saya bersungguh kat sana. Balik Malaysia pun saya nak macam tu. Kalau cerita pasal kerja memanglah takut. Sebab waktu tu kan kita cerita tadi kan, trend masa tu memang susah nak terima orang pakai tudung ni berlakon. Mengacara dalam masa tu saya buat mengacara program gosip lagi. Allahu Akbar kan macam tu. Memang tak dapat dah, lepas tu dah tak sambung kontrak lah kan. Tapi sekarang boleh aja. Masa tu tak boleh. Kalau buat program gosip tak pakai tudung lah, mana pun tak kena lah karakter macam tu kan. Tak apalah saya kata tak sambung kontrak tak apa macam tu kan. Okey, tapi balik-balik tu itulah dia rezeki Allah aturkan. Masa tu memang saya yakin lah, tak tahu lah mana datang tu memang confirm lah daripada Allah juga. Saya memang gamble je. Saya kata saya tak nak buka dah kan, saya nak pakai macam mana saya dekat sana lah menjaga kan. Terus saya dapat kontrak kat TV Hijrah masa tu. Kemudian TV Hijrah baru launching. Padahal masa dapat offer tu saya tak tahu apa ada wujudnya TV Hijrah. Tengok tu Allahu Akbar teruknya kan. Rupanya ada TV Hijrah. Betul manager saya call kata datang ada interview, ada audition semua. Okey lah. Manager saya tahulah saya dah hater sebab saya balik tu saya tak umum tau saya pakai tudung. Okey, so dapat offer. So maknanya Allah tu tetap masih lagi kan? Beri peluang. Allah tu maha pengampun lah pada saya kan. Dia berikan ruang jalan untuk saya kerjaya saya. Dan berlakon lagi masa tu. Ni pun macam magic juga ni. Tahu saya dapat offer berlakon. Karakter tu anak Tok Imam kan. Anak Tok Imam mestilah pakai tudung jubah semua kan. Oh saya cakap tak struggle lah aku nak cerita dengan production aku dah pakai tudung macam tu dalam hati kan. Lepas tu lagi best lagi anak Tok Imam bisu. Tak ada dialog. Macam tu. Karakter dia itu. Jadi saya datang production masa first day shooting tu, saya turun-turun kereta je kan, pernah pakai tudung kan. Oh production masa tu ada macam peli-peli sikit macam, wah ini karakternya. Belum start shooting lagi dah pakai tudung dah kan. Betul-betul dia anak Tok Imam ni kan macam tu. Tapi saya diam je masa tu, tak cerita dengan orang lah. Sampai lepas sampai habis berlakon tu. Saya cakap, ni betul yang karakter pun tak nak buka langsung tudung macam tu. Sebab tak tahu, tak reti nak cerita dengan orang masa tu lah. Takut ke apa ke tak tahu. So just simpan sendiri sampailah habis. Sebab masa tu shooting tu telemovie. Jadi telemovie tu komitmen dia seminggu saja. Macam tu. Itu pengalaman saya. Kemudian beberapa bulan lepas tu Wardina cari saya. Kak Wardina. Sebab dia senior saya kan. Dia antara yang fenomena awal pakai tudung. Okay. So dia panggil saya, jumpa saya personal tau. Dia tanya saya, Ima you dah pakai tudung ni apa semua. Jom join Usrah dia kata. Saya tak tahu Usrah tu apa masa tu. Tak tahu. Dan masa tu bukan popular macam sekarang kan. Majlis-majlis ilmu ni susah nak cari. So dia kata, jomlah join circle Kak Dina. Tak ramai orang pun. Dan selebriti ada 2-3 orang je dia kata. Tu pun selebriti yang batch-batch Kak Dina dia cakap macam tu. Dia ajak saya, kira saya junior lah masuk dalam grup Usrah tu. Usrah tu pun tak lebih 20 orang macam tu. So ada seorang nakibah lah kan yang jaga. So masa tu baru saya tahu, sebab saya ingat lagi cara teguran tu pun sangat lembut. Tak direct lah, macam tak terus macam Irma you ni salah-salah ni apa ni, tak pakai stoking apa, tak ada. Dia ajak saya tadabbur surah An-Nur ayat 30 sampai 32. Pun tak direct pada saya. Ramai-ramai Usrah baca. Lepas tu dia terangkan tentang ayat Quran tu, apa maksud Allah, apa yang Allah cuba nak sampaikan. Dari situ baru saya belajar. Macam tu. Sendiri faham. Sendiri belajar secara lembut lah. Maksudnya kita pun tak terasa hati. Faham tak? Jadi pada pandangan saya untuk sekarang, kalau ada selebriti-selebriti yang baru berhijrah, jadi kita tak boleh terus condemn. Diorang tak tahu. Tapi starting diorang tu Masya Allah. Dia tergerak hati. Sebab tergerak hati dan nak buat tu perlu ada satu keberanian tau. Tak semua orang boleh lakukan hijrah tu. Jadi bila netizen kecam, itu akan downkan dia punya semangat. Itu boleh membuatkan hati dia berbalik kepada sebelum. Sebab yelah asyik kecam. Kita tak tahu kadang orang macam mana stres kan. Sedangkan dia perlukan support, yang perlukan doa kita. Jadi jangan terus labelkan orang begini. Jadi kita kena ajak dia dan kena fikir cara yang paling terindah, paling lembut untuk dia faham apa yang kita nak sampaikan. Sebab sensitif, benda tu sensitif kan, kita tak boleh terus tegur. Nanti orang cakap
mana aku tahu kan, nak marah je macam tu. Jadi kita tak tahu orang tu jenis macam mana kan. Jadi kita kena guna cara yang terbaik untuk dia faham apa dia. Tu based on saya punya experience. Jadi apa-apa pun kalau tak mampu nak tegur sekali pun, kita doakanlah dia. Mudah-mudahan ada pihak lain yang dapat beri dia ruang ataupun dia dapat peluang belajar kat mana-mana, macam mana saya kan. Ada orang tolong guide dia, mungkin family dia ke, kawan baik dia ke, ataupun dia cerita baca buku ke kan. Jadi jangan terus melabel atau menghukumlah selebriti yang berhijrah ni. Orang tu dah pakai tudung eleh, kejap je ni, eleh pakai tudung tapi seksi lagi, pakai ketat-ketat macam tak boleh macam tu. Kan? Mahal tu, mahal singatan. Nak sambung lagi ke? Saya pula yang overrun, ya Allah. Tak apa. Okay, baik. Masya Allah, kita rasa macam teruja dengan pengalaman daripada Kak Irma itu sendiri. Dan sahabat-sahabatku yang beriman, ajaibnya hidayah Allah Ta'ala. Betul tak? Rasa macam kita maksudnya follow the flow je apa yang Allah takdirkan untuk kita semua. Dan banyak nasihat sebenarnya yang terselit daripada Kak Irma tu sendiri. Jangan mudah judge dan kita sentiasa berusaha untuk memaksa diri kita berada dalam kebaikan. Dan sesungguhnya kita nak berada dalam jalan kebaikan ni memerlukan perjuangan untuk istiqamah. Betul tak? Okey. Masya Allah, rasa macam masih lagi nak dengar cerita, kita sambung lepas ni. Jadi kita pergi kepada soalan yang kedua untuk Ustazah Noni kita, selaku pengasas Arafah Academy dan juga pensyarah. Mungkin Ustazah boleh berkongsi kepada kami apakah bentuk hijrah yang perlu dilakukan kepada golongan wanita bagi mempertingkatkan kualiti dan juga image. Kita nak jaga, tak nak jadi wanita yang biasa-biasa, kita nak jadi yang limited edition, yang the real muslimah kan. Dan mungkin Ustazah boleh ceritakanlah kaitkan hijrah wanita Islam ketika zaman Rasulullah SAW yang mana boleh diaplikasikan untuk kita. Kadang-kadang kita ni tak tahu sejarah, tak tahu sirah, macam tahu sirah mungkin nak recall balik kan. Ustazah boleh kongsikan. Dan Ustazah, falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillah wa bihi nasta'in. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Cik Ayuni dan juga Puan Irma. Teruja kita dengar pengalaman kan. Sebab kalau kita tak dengar pengalaman, kita tak tahu macam mana struggle. Betul tak? Orang nak berhijrah, kita boleh senanglah cakap tinggalkan dan sebagainya, tapi tak semudah orang yang berhadapan dengan pengalaman. Rakan sekalian yang dimuliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Bila masuk part yang kedua ni, Cik Ayuni tanya apa bentuk hijrah yang kita nak buat. Rakan sekalian, terlalu banyak perkara yang saya nak sebutkan, tetapi apa yang saya nak ambilkan bermula daripada kitab yang ada depan saya hari ni, Syakhsiyatul Mar'ah Muslimah. Yang ni saya nak, tapi saya tak syarah semua lah, jenuh syarah semua tak balik kita malam ni. Kan? So daripada kitab ni saya nak rumuskan ada 10 perkara. 10 banyak juga, tapi jangan risau, saya tak syarah semua rakan sekalian. Kita akan pergi ke Puan Irma sekejap lagi. Okey, daripada kitab ini yang dikarang ataupun disusun oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Kitab ni berjudul Syakhsiyatul Mar'ah Muslimah, iaitu karakteristik, ciri-ciri ataupun sifat-sifat ataupun sikap-sikap seorang wanita muslimah. So apa yang sepatutnya dia buat? Dalam kitab ini beliau meletakkan 10 bab. Dan 10 bab tu yang saya nak sebutkan sebagai 10 ciri ataupun 10 karakter yang saya dan kita semua kena buat sebagai satu bentuk hijrah, meninggalkan 2022 dan masuk ke 2023 insya-Allah. Ada 10 perkara. Yang pertama rakan sekalian, Dr. Ali Al-Hashimi dia letakkan 10 perkara. Yang pertama, al-mar'atul muslimatu ma'a rabbiha. Karakter pertama yang kita nak kena hijrah, kita nak kena tengok, kita nak kena muhasabah, kita nak kena semak dan imbang balik, kita nak kena buat postmortem adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu paling basic. Jangan duk cerita lagi kita dengan orang-orang lain. Kita dengan Tuhan kita dulu, dengan pencipta kita dulu, dengan Rabbiha. Al-mar'atul muslimah ma'a rabbiha. Maksudnya bagaimana seorang wanita muslimah, sikap dia, ciri dia, perangai dia, akhlak dia, adab dia dengan Tuhan dia. Yang kedua, al-mar'atul muslimatu ma'a nafsiha. Yang kedua adalah bagaimana diri seorang wanita muslimah dengan diri dia sendiri. Oh, ada juga ada. Sebab jangan lupa, ke atas diri kita juga ada hak dia. Betul tak? Hak kita berehat, hak kita untuk
makan. Bagi contoh, ambil contoh lah makan kan, tang makan tu tak lepas juga no. Kan, untuk berehat, untuk makan, untuk beribadat, itu hak-hak diri kita. So al-mar'atul muslimah ma'a nafsiha, dengan diri dia. Yang ketiga, ma'a walidayha, dengan ibu bapa dia. Macam mana kita nak buat, kita nak masuk 2023, nak mempertingkatkan kualiti kita sebagai seorang anak perempuan kepada ayah dan ibu kita, rakan sekalian. Ini penting sebab maaf saya sebut, kadang-kadang orang perempuan bila dia dah kahwin, dia ingat dia dah lepas dah daripada mak bapak dia. Kan, dia dah boleh meninggalkan mak ayah dia dan sebagainya. Dia dah tak perlu berkhidmat kepada mak ayah dia. Kalau tidak, tak disebutkan tentang bagaimana kepatuhan kita kepada mak ayah di dalam Al-Quran. Yang keempat, rakan sekalian, ma'azawjiha, bagaimana seorang wanita muslimah dengan suami dia. Duduk senyap-senyap, fikir balik 2022 ni, macam mana aku sebagai seorang isteri kepada suami aku. Macam mana ketaatan aku, macam mana kepatuhan aku, macam mana khidmat aku kepada suami aku, macam mana aku hormat tak suami aku sepatutnya seperti mana yang patut dia dihormati. Sebagai contoh. Sebab jangan lupa rakan sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa? Orang perempuan ni dia boleh pilih, dia bukan setakat boleh masuk syurga, tapi boleh pilih mana-mana pintu syurga dia nak masuk kan. Dan 4 perkara ataupun 4 ciri tersebut, yang pertama adalah idza sallatil mar'atu khamsaha, bila dia salat 5 waktu. Ini saya masuk hadis ni. Yang kedua, bila dia samat syahraha, bila dia berpuasa di bulan Ramadan, sebab puasa wajib ataupun puasa fardu. Yang ketiga, idza hafizat farjaha, bila seorang perempuan itu dia jaga kemaluan, kesucian maruah diri dia. Dan yang keempat, wa idza ata'at zawjaha, apabila dia taat kepada suami. Kata Nabi SAW, maka akan dikatakan kepada orang perempuan yang ada 4 ciri ini, bukan sekadar masuk ke dalam syurga, tetapi pilih mana-mana pintu syurga yang kamu nak masuk. Allahu Akbar. Bukan tentang masuk, tetapi tentang kuncinya ada pada kamu. So tapi kena buat 4 ni. Dekat satu surau kan, bukan satu je, banyak-banyak surau masjid saya duk pergi tanya kadang-kadang, okey ibu, mana yang paling struggle dalam 4 ni? Kalau kita orang-orang yang kahwin ni akan jawab nombor 4 yang struggle Ustazah. Kan, nombor 1 tu struggle juga, nombor 2 tu struggle juga, nombor 3 tu struggle juga, tapi nombor 4 tu paling struggle kan. Suami kita jawab cakap 1, kita boleh balas balik 10. Kan, sebagai contohnya kan. So struggle, tapi itu kata Nabi, itu jaminan Nabi. Siapa yang ata'at zawjaha sampai keempat, dia boleh masuk, bahkan dia boleh pilih mana-mana pintu syurga dia nak masuk. Maka balik pada kita sebut tadi, yang keempat, karakter keempat yang kita nak kena tengok balik hijrah. Sebab tadi Cik Ayuni tanya apa persediaan hijrah kita 2023. So saya bagi 10 poin ni rakan sekalian. Jom kita semak dan imbang balik. Yang kelima, ma'a auladiha, bagaimana seorang perempuan muslimah bersama dengan anak-anak dia. Bagaimana kita sebagai seorang ibu rakan sekalian. Pada tahun 2022 dan tahun-tahun sebelum ini. Dan apa perancangan kita sebagai seorang ibu yang kita nak buat pada anak-anak kita. Rakan sekalian, sangat banyak kisah wanita di dalam Al-Quran. Maka tolong balik baca terjemahan, buka tafsir, belajar tadabbur untuk fahami mother figure di dalam Al-Quran. Tapi father figure pun ada dalam Al-Quran. Banyak, sangat banyak. Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, itu kalau bapa antaranya. Kalau ibu-ibu, ibu Sayyidatuna Maryam sendiri, ibu Nabi Musa. Ini semua karakter-karakter mother figure dalam Quran. Saya percepatkan yang keenam. Bagaimana karakter seorang wanita muslimah dengan yang keenam, kana iniha wa ashariha, maksudnya dengan ipar duai. Rupa-rupanya yang ni dia tak tinggal kadang-kadang kita fikir suami kita mak bapak kita, ipar duai mungkin kita kebelakangkan. Tidak. Dr. Ali Al-Hashimi dia letak bagaimana karakter seorang wanita itu sepatutnya dibangunkan, termasuk bagaimana hubungannya dengan ipar duai. Ipar duai belah dia ke, ipar duai belah suami dia ke, sama. Kakak ipar kita adalah kakak kita, betul tak? Yang berikutnya, yang ketujuh, ma'a aqrabaiha wa dhawi rahimiha, bersama dengan saudara mara dan juga adik-beradik yang jauh-jauh ke pun, selagi mana adalah adik-beradik, maka dia adalah antara yang ada hak ke atas kita.
untuk kita santuni. Yang ke-8, ma'ajiraniha. Dengan jiran-jiran. Macam mana? Kau keluar pukul 6 pagi, balik pukul 10 malam, tak bertegur siapa, tak ambil tahu langsung apa yang berlaku pada jiran kita, maka mar'ah muslimah, seorang wanita muslimah mesti cek balik. Yang ke-9, ma'akhawatiha wa sadiqatiha. Macam mana dengan rakan-rakan dia? Oh, tak terputus kehidupan kita walaupun kita sudah berkahwin, tak terputus rakan sekalian. Dan saya suka bila apa yang Puan Irma sebut tadi. Kan? Saling support, saling sokong menyokong, saling macam Puan Wardina ajak, jom kita usrah. Itu duduk dekat nombor 9 ni. Kan? Macam mana karakter wanita muslimah sepatutnya dibangunkan, disemak dan diimbang balik untuk diimprove melalui akhawatiha, rakan-rakan dia dan juga kenalan-kenalan dia yang perempuan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah mujtama'iha. Bagaimana karakter seorang wanita muslimah dalam komuniti dia, dalam masyarakat dia. So rakan-rakan yang dimuliakan, bila sebut tadi, Cik Ayuni sebut tadi apa persediaan kita, bagaimana hijrah yang kita nak buat, apa bentuk hijrah yang kita nak buat 2023, cukup untuk saya sebutkan 10 perkara ini rakan-rakan. Jom kita buat, masing-masing punya postmortem. Dan sebelum saya serah balik kat Cik Ayuni, sebab poin kedua tadi saya rasa mahal juga. Iaitu apa dia, bagaimana aplikasi zaman Nabi SAW. Izinkan saya untuk kongsikan secara ringkas satu cerita pendek sebelum saya serah balik dekat Cik Ayuni. Tapi saya tak ambil daripada kisah zaman Nabi SAW. Saya pilih seorang wanita yang hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Sebab saya nak kaitkan dengan karakter pertama tadi, al-mar'atul muslimatu ma'a rabbiha. Bagaimana karakter seorang wanita muslimah yang mukminah, hubungan dia dengan Tuhan dia. Hubungan dengan Tuhan berasas yang pertama, rakan sekalian, mukminatun yaqidatun, menjadi seorang wanita beriman yang sangat-sangat beriman, percaya, bergantung, ikat diri dengan Tuhan dia. Iaitu isteri kepada Sayyidina Ibrahim ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda kepada Nabi Ismail. Siapa nama? Rakan-rakan boleh share dekat ruang komen. Ada pula quiz tapi kalau boleh jawab, nanti tuntut hadiah dengan tesis. Jangan tuntut dengan kami rakan panel. Kan? Tiba-tiba pula kan. Baik rakan sekalian, pendek cerita, Nabi Ibrahim mula berkahwin dengan Sayyidatuna Sarah dan kemudian tidak melahirkan anak, dan kemudian berkahwin dengan Sayyidatuna Hajar atas wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan keinginan sendiri. Berkahwin dengan Sayyidatuna Hajar dan kemudian melahirkan bayinya iaitu Ismail, ataupun kita kenal sebagai Nabi Ismail. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan, arahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Sayyidatuna Hajar bersama dengan bayinya Ismail untuk berpindah. Ini kita hijratul makan tadi. Sebab tu saya pilih kisah ni. Sebab kita nak tengok dekat sini hijratul makan dan hijratul hal. Perpindahan tempat ataupun pertukaran tempat, meninggalkan satu tempat untuk berpindah ke satu tempat yang lain. Satu. Dan kemudian bila berpindah, yang ni saya nak sebut siap-siap sebab tengah live kan. Sebab kadang-kadang ada cerita-cerita yang konon-kononnya, Nabi Ibrahim bawa keluar Sayyidatuna Hajar dengan bayinya Ismail kerana cemburunya Sarah. Ini kisah yang tidak tepat. Kisah Israiliyat kita panggil. Okey, so bukan sebab Sarah cemburu. Ini memang Allah Ta'ala yang perintahkan Nabi Ibrahim bawa keluar Sayyidatuna Hajar bersama bayinya Ismail. Letak dekat satu tempat. Tahu tak tempat tu rakan-rakan? Tempat yang kata para ulama tafsir tak ada makanan, tak ada penempatan, tak ada buah-buahan, tak ada apa-apa. Kering kontang. Bayangkan rakan sekalian, suami kita tinggalkan kita di satu tempat bersama dengan bayi kita, tempat yang tak ada shopping kompleks, tak ada shopping mall, tak ada restoran mamak misalnya. Macam mana agaknya emosi kita para wanita zaman sekarang. Tapi Sayyidatuna Hajar ketika mana ditinggalkan dengan bayinya Ismail di tempat yang tak ada orang, tak ada penempatan, tak ada makanan dan sebagainya, kering kontang, maka satu persoalan Sayyidatuna Hajar yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Sayyidatuna Hajar tanya dekat Nabi Ibrahim, kamu tinggalkan aku kat sini ni bahasa orang Kedah kita lah, kamu tinggal aku kat sini ni, adakah sebab Tuhan kamu suruh kamu buat macam ni? Allah ke suruh kamu buat macam ni Ibrahim? Tinggal kami kat sini ni? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya. Maka apa yang dijawab semula oleh Sayyidatuna Hajar, kalau Tuhan, maksudnya kalau Allah yang suruh engkau tinggalkan aku di sini, Allah yang arahkan kamu berbuat demikian,
maka Allah akan menjaga kami dengan sebenar-benar penjagaan. Rakan sekalian, inilah apa yang saya nak sebutkan yang pertama tadi, bagaimana seorang wanita muslimah yang beriman menjaga hubungan dia dengan Tuhan dia. Ya, bila mana ada kepercayaannya, bukan kepercayaan kepada suami, melebihi kepercayaan kepada suami adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala yang arahkan ke? Nabi Ibrahim jawab, ya. Maka kalau Allah yang arahkan kamu suruh tinggal aku kat sini, tak apa. Allah akan pelihara aku dan akan pelihara bayi kita Ismail. Wallahu ta'ala alam. Jadi rakan sekalian, ini antara perkara yang saya nak sebutkan, bagaimana kita sepatutnya berhijrah pada tahun 2023 dengan yang paling utama adalah mengikat diri kita dengan hubungan kepada Tuhan kita. Wallahu ta'ala alam. Okey, Masya Allah. Terima kasih kepada Ustazah. Dari awal tadi, Ustazah bercerita mengenai kepada kita 10 garis panduan kita sebagai wanita ni, apa peranannya. Pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan adalah kita sebagai wanita ini dekatkan diri dengan Tuhannya. Yang kedua, tanggungjawab kita kepada diri kita sendiri. Betul. Bagaimana kita nak me time sebagai seorang perempuan. Dan yang ketiganya, kepada suami dan seterusnya sampailah kepada masyarakat. Betapa syumulnya, betapa menyeluruhnya Islam nak jaga wanita, nak jaga peribadi wanita ni. Tak nak wanita yang ada, yelah kita wanita tak lari daripada emosi, tak nak wanita ni ada masalah. Masalah mental, depression dan sebagainya. Nak cakapnya berbalik kepada fundamental ataupun kerangka yang Islam ajarkan kepada kita dari sudut peranan dengan Tuhannya, dengan suaminya, dengan masyarakat, dengan jiran, dengan rakan dan sebagainya. Sebenarnya Islam telah beri panduan antara kita nak ambil ataupun tidak. Dan saya nak rumuskan perkongsian daripada Ustazah, saya nak memetik kata-kata Hamka. Perempuan dunia ini akan masuk ke dalam syurga kerana amalnya, kerana solatnya, kerana kesolehannya, kerana kesetiaannya kepada suami dan pengorbanannya kepada anak-anak. Semua ini sebenarnya setelah merangkumi apa yang Ustazah sebut sebentar tadi. Masya Allah, Buya Hamka yang ulama Nusantara pun menyebut sebegini, memberi panduan kepada kita sebagai wanita muslimah. Masya Allah. Okey, kita pergi kepada soalan kepada Puan Irma kita. Kita melihat masih lagi wujud pelbagai diskriminasi, mungkin pelbagai diskriminasi yang kita tak tahu di sebaliknya, dan juga pandangan skeptikal orang ramai terhadap golongan wanita muslimah, sama ada untuk mereka berubah menjadi profesional dalam bidang masing-masing, mungkin dalam bidang kewartawanan ataupun artis kan, di media sosial. Jadi kita nak melihat apakah sebenarnya keutamaan yang perlu diberi perhatian oleh golongan wanita muslimah menjelang tahun 2023. Tahun baru kita nak jadi the new one, macam saya beritahu awal tadi. Jadi macam mana? Persilakan. Bila sesuai lah kan, tahun baru kan orang selalu pasang apa? Azam baru. Azam kan. Tak termasuklah azam yang dah carry forward tu. Tapi azam baru sentiasa ada, betul tak? Tapi betul lah sebut topik hijrah ni, daripada tak baik kita nak jadi lebih baik. Tak baik jadi baik dulu. Baik jadi lebih baik, kemudian lebih baik dan seterusnya lah. Masya Allah kan, usaha-usaha lah, jangan berhentilah kan, sebab kita manusia memang tak perfect. So kita tapi walaupun kita tahu manusia tak perfect, tak semestinya kita tak nak mencari kesempurnaan tu. Lagi dekat dengan kesempurnaan tu lebih baiklah untuk diri kita kan. Sebab kesempurnaan tu ke arah kebaikan, betul tak? Jadi kenapa nak membelakangkan kesempurnaan tu lah. Cuma nak sampaikan perfect itu, kita tak boleh menganggap kita ni terlalu perfect, dan itu adalah antara benda yang mengajar kita untuk merendah diri jugalah, dan sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada kan, insyaAllah. Bismillah. Kan. Okey, saya suka yang dikongsikan oleh Ustazah tadi, 10 poin tu. Itu menggambarkan yang wanita ni sangat penting. Sesuai dengan topik hari ni kan. Bila sebut tentang kerjaya, tak kira lah dia usahawan ke, dia selebriti ke, dan sekarang yang paling popular apa, influencer dengan Insta famous kan, tu kejaya yang sangat founder, Masya Allah, hebat-hebat semua kan. Dan sampai jadi jutawan, pemuda muda 21 tahun dah jadi jutawan, Masya Allah. Tapi bila sebut macam mana golongan wanita ini nak jadi golongan wanita yang berjaya, dan pada masa yang sama carry sebagai wanita muslimah, dan macam mana nak terus berada dalam muslimah yang sebenar, yang disebutkan tadi kan oleh adik moderator kita. Masya Allah kan, memang satu cabaran yang besar, macam Ustazah cakap, tak mudah sebenarnya kan. Dan nak wanita ni peranannya sangat penting kan.
Jadi kalau kita tengok wanita sebelum kahwin, dia adalah sangat penting dalam keluarga dia, ibu sayang dia, ayah sayang dia, selalu dimanjakan. Kalau dah kahwin tu peranan sebagai seorang isteri, sampai ada pilihan nak masuk syurga lah kalau dia isteri yang taat tu, maknanya pentingnya kan. Dan dengan ibu, kan kita tahu betapa Nabi Muhammad memuliakan ibu. Betul. Kan. Kita banyak dengar cerita kan kenapa Muhammad kata dulu kan ibu 3 kali tu kan. Itu nanti cerita minta Ustazah cerita sirah dia. Tapi kita tahulah, semua orang majoriti tahu tentang kisah tu kan. Maknanya wanita ni sangat diangkat tinggi oleh Allah SWT kan. Jadi bila kena dengan soalan yang nombor 2 tadi tu, jadi kita ni pun tak bolehlah meremehkan diri kita. Kan? Kita kena menghargai diri kita dan kita tahu nilai kita dan macam mana kita nak menjaga diri kita tu sebaik-baiknya apa yang Allah dah anugerahkan pada kita. Saya cakap ni sebab dulu pun saya tak sedar diri juga. Tapi lepas kita dah sampai satu poin yang mana orang kata turning point tadi tu, dan Alhamdulillah Allah beri petunjuk, Allah beri hidayah, dan saya takut sangat saya lepaskan peluang tu. Walaupun taklah sebesar hidayah orang lain, tak sebesar petunjuk orang lain, tapi walaupun sedikit saya cuba nak cari lagi. Dan saya rasa berdoa yang Allah tak kehentikan benda tu. Saya takut sangat satu hari macam Allah lupakan saya, dah tak ada petunjuk dan hidayah untuk saya. Dan saya takut sangat saya ni, yelah kita mudah lupa, manusia tak kira lelaki perempuan memang mudah lupa. Dan kita ada perjalanan hidup kita tu ada up and downs dia kan. Jadi bila tu saya kata saya suka datang sini. Sebab saya boleh top up balik, bagi ingat kat saya dan bagi semangat kita nak teruskan kehidupan. Sebab kita ada waktu-waktu kita down. Waktu-waktu kita stres, kita wanita handle banyak benda kan. Kadang-kadang macam rasa macam diri tu keseorangan, tak ada support kan. Semua benda buat sendiri ni kan. Tapi semua orang tak ada support kita ni kan. Tapi itu kata-kata yang kita paksa melawan dengan diri kita. Dan saya pasti kat wanita kat luar sana pun banyak wanita yang melalui benda yang sama. Dan semua wanita saya tahu kuat kan. Tapi tak disangka juga ada waktu-waktu yang mereka kecundang dan jatuh. Waktu itulah kita kena support each other. Jadi program macam ni sangat bagus. Dan kalau kata yang tengok live hari ni, lepas habis live ni share lah. Sebab banyak tips yang dikongsikan untuk kita ni lebih menghargai diri dan sayang kat diri kita. Dan kita tahu ada orang yang memerlukan kita. Terutamanya kalau yang dah kahwin tu anak-anak kita. So kita tak boleh down sebab kita ada amanah yang Allah dah bagi kat kita ni. Yang kita nak sediakan dia orang untuk masa depan dia orang. Dan saya macam saya takut tau. Saya dah siapkan anak saya ni untuk masa depan secukupnya ataupun tak. Sebab kita tak tahu bila nyawa kita ditarik. Adakah saya cukup bagi turunkan sepatutnya mereka bersedia berhadapan dengan masa depan ni kan. Nak orang cakap sekarang ni dah makin akhir zaman kan, takut kan. Jadi setiap yang mendengar hari ni, yang kita sama-sama berkongsi ilmu hari ni, dan saya lebih kepada pengalaman saya, niat untuk berhijrah dan berubah ataupun niat nak melakukan apa jua perkara, saya pasti semua orang nak jadi lebih baik. Tak ada orang pun nak jadi jahat. Semua orang nak jadi lebih baik dari segi kerjaya, diri sendiri. Kalau dia ibu, dia nak jadi ibu yang baik. Walaupun dia tahu selama ni dia garang sangat dengan mak dia, mesti dia pun tak nak garangan dengan anak-anak dia sebenarnya kan. Ataupun selama ni macam Ustazah cakap dia kan, satu suami cakap 10 kita balas. Itu baru 10. Kalau yang tak berhenti-henti tu, yang infinity tadi tu kan, suami cakap sekali dia punya tu sampai ke esok pagi tentu tak habis lah, ada lagi episod bersambungan kan berlaku kan. Jadi pasti dia pun tak suka dengan keadaan macam tu, dia pun tak nak jadi macam tu kan. Tapi niat tu boleh ditukar. Mungkin kita tersalah niat. Kadang-kadang kita buat kita terniat untuk mengaku apa orang kata, nak bagi orang kagum untuk manusia. Betul. Ataupun macam kadang-kadang kita jadi mak yang terbaik tu, aku nak anak-anak aku cakap akulah ibu yang the best macam tu kan. Aku nak jadi anak aku bukan anggap sebagai ibu, tapi aku nak jadi best friend kat dia orang. Tak nak dia orang anggap orang lain suka kat orang lain, idola orang lain, tak nak. Jadi kita kesannya kita betulkan sikit je, tak salah macam tu, betulkan sikit je. Mulakan niat tu dengan bismillah kerana Allah Ta'ala, dan buat pun untuk Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang kita lupa tahu niat dan target hidup ni bukan kat dunia je. Betul. Kan kita nak berjaya dekat akhirat sebenarnya. Dan saya selalu takut macam, saya selalu rasa tak sempat. Sebab saya rasa macam rushing sangat. Makin hari makin rasa macam
Pagi, petang, dah malam. Lepas tu baru tidur sekejap bangun dah bunyi jam nak kena bangun subuh. Dan mak-mak ni tak boleh bangun dah subuh, kena bangun sebelum subuh. Rasa macam tak cukup tidur kan. So masa 24 jam tu sangat singkat sebenarnya. So kalau 24 jam tu rasa singkat, tahu-tahu je dah habis tahun. Tahu-tahu je nak 2023. Tahu-tahu je anak nak naik sekolah baru, nak kena sediakan yuran. Lari sikit lah topik cerita pasal bajet kan. Okey. Jadi sebenarnya rushing lah. Jadi target tu boleh tak kita nak legakan hati, nak pujuk hati tu untuk kebaikan kita juga. Jadi dengan target untuk dunia je. Jadi kita akan penat tau. Nak kerja dunia ni penat. Sebab kita takkan boleh capai sepenuhnya. Macam orang kaya pun dia nak lagi kaya macam tu kan. So bila kita target untuk akhirat, kita akan lega sikit. Jadi kalau nak azam baru tu kena ada selitkan juga target kita tu biar selari dunia dan akhirat. Kalau kata lebihkan akhirat tu lagi Masya Allah kan. Kalau tak boleh selarikan je. Maknanya jangan lupa tentang akhirat jugalah. Sebab kita tak tahu. Kadang-kadang bila sambut birthday ni pun risau juga kan. Tambah umur maknanya tambahlah lagi dekat ajal kita kan. Kadang-kadang tak berani nak selalu seronok-seronok sangat kan. Yelah, saya rasanya paling senior kot kan. Jadi tu peringatan untuk diri saya. Dan untuk orang kata kat luar sana yang terasa macam stres sangat. Bila saya kata tadi ada banyak carry forward azam tadi tu. Jadi untuk memujuk hati kita, kenapa kita boleh capai sepenuhnya, memang kita takkan capai perfect. Kalau dapat, Alhamdulillah, tu rezeki. Tapi yang tak dapat tu janganlah kecewa. Sebab apa, kita ada target lebih besar iaitu di akhirat nanti. Jadi selit-selitkan niat kita, perbetulkan niat kita insya-Allah. Jangan tinggalkan usaha kita tadi tu dengan doa. Doa tu kita memang selalu dengar pun doa tu sejata orang Muslim. Doalah kan. Kadang orang macam sepeda. Aku doa tak dapat pun kan. Tapi doa tu kena dengan keyakinan. Bukan doa yang ragu-ragu. Okey, saya pasti kat luar sana pun ada orang yang dah berpengalaman yang mana dia desperate, dia doa tiba-tiba dapat. Yang kita rasa macam aku baru je doa ataupun aku baru je terdetik ni. Tak doa pun lagi baru terdetik kat hati, kat fikiran tiba-tiba macam Allah bagi macam tu. Itu sebenarnya memang betul lah. Allah tu sentiasa dekat dengan kita. Macam saya cerita pengalaman saya tadi pergi umrah kan. Allah tak tolong orang baik je. Kan? Jangan rasa kita jahat kita tak nak doa. Tak boleh. Sebab Allah sayang semua kan. Allah akan tolong semua. Dan ujian yang kita dapat tu tandanya Allah ingat kita lagi. Betul. Jadi korang jangan gembira sangatlah kalau tak ada ujian tu. Jadi kalau ujian tu tanda Allah nak tolong kita sebab Allah suka kita minta-minta. Jangan malu-malu nak minta-minta ke Allah. Sebab dulu pun saya rasa macam aku ni melampau-lampau ke minta kan. Sampailah saya ada pergi satu majlis tu cakap tak. Itu perasaan kita dengan manusia. Dengan manusia manusia menyampah kita minta. Tapi dengan Allah, lagi kita merayu, lagi kita menangis, lagi kita macam meminta-minta yang teramat sangat. Lagi Allah suka, lagi Allah sayang. Jadi buatlah benda, jangan malu benda tu. Sebab itulah yang membantu kita untuk kita kurangkan stres. Dan keadaan sekarang ni banyak orang depresi, banyak orang anxiety, takut dengan kehidupan kan. Nak masuk 2023 ni pasti ramai yang takut. Betul tak? Jadi benda-benda macam tu, itulah saya kata tadi, perbetulkan niat kita. Target kita tu jangan untuk dunia saja. Target kita buat tu untuk Allah juga. Anda akan rasa sedikit lega dekat sana yang boleh membantu dan membahagikan kita. Jadi kita tak rasa susah nak melangkah setiap hari. Kita tak akan mengeluh bila kita bangun pagi. Kita nak buat kerja pun kita tak rasa macam penatnya macam tu kan. Tak ada. Sebab apa? Kita tahu ada ganjaran dia. Tak nampak sekarang, memanglah tak nampak emas bergolek-golek ke, orang puji melambung-lambung, tak ada. Tapi benda tu semua menanti kat kita lepas kehidupan kita dekat dunia ni. Kan sebelum kita sampai akhirat ada lagi satu alam ni kat alam kubur tu lagi lama daripada kat dunia ni. Kan tak takut dekat alam kubur tu. Dan kita tahu dengar cerita kan macam mana orang boleh bersenang-senang dalam kubur tu. Tu adalah ibadah-ibadah dia. Itu satu cerita lah yang ibadah dia kan. Tapi nak ceritakan selepas alam kubur tu, nak bangun dekat akhirat tu besok. Yang itu yang lebih penting dalam kehidupan kita. Sebab orang selalu fikir macam membayangkan macam mana kehidupan akhirat tu, tak tahu kan. Sebenarnya kalau kita dengar betul-betul kitab-kitab yang ustaz-ustaz kongsikan, sama macam kat syurga tu, sama macam kehidupan kita sekarang. Itu adalah yang kekal abadi. Tak nak ke korang prepare untuk yang di situ. Kan? Jadi benda tu lah sebenarnya target-target awal tahun ni. Jangan target yang sementara lah. Maknanya itulah, sekali lagi, dah kali ketiga ke keempat saya sebut ni, jangan target untuk dunia je, target untuk akhirat. Supaya kita tak stres, kita dapat melegakan diri kita dan kita ada semangat yang sentiasa konsisten je insya-Allah.
Jaga persekitaran, buat aktiviti-aktiviti yang positif yang boleh memberi kebaikan, dan niat setiap kita buat tu adalah ibadah, baru dapat pahala. Nak kumpulkan, nak bawa ke akhirat tadi kan. Kalau tak nanti sia-sia je dah buat baik tapi tak niatkan tu kan. Sama juga kalau buat perkara sunnah tu kita lupa nak niatkan, kita buat kerana Allah Ta'ala, ikut Rasulullah SAW pun kita lupa kadang-kadang kan. Jadi rugilah kan, kita dah buat benda tu tapi kita rugi nak pasang niat tadi tu. Dan jangan malas untuk cari ilmu. Yang itu memang sangat membantu untuk kita tak lupa ataupun kita mudah hilang, macam lost track. Sebab benda tu yang memberi kita pengetahuan. Walaupun hari ni kita belajar, lepas sebulan kadang kita lupa. Memanglah tulis nota macam ni, Ustazah nota, ya tulis nota kan. Lepas tu kan salin tak balik elok-elok ni kan. Seminggu insya-Allah lah ingat lah. Tu pun termis nombor 5 tadi apa? Tinggal satu point. Jadi apa je ada majlis pergi. Kalau dulu majlis semua kena bayar tau. Sekarang masjid tu 24 jam ada kan. Hari-hari ada. Facebook. YouTube, Facebook kadang tak habis tengok. Jadi untungnya kita zaman sekarang ni mudah dapat. Cuma jangan salah tengok video lah. Jangan salah aliran pula kan. Itu menyimpang pula nanti. Itu je. Jaga persekitaran, jaga kawan-kawan yang baik. Bukan kata cari gaduh dengan orang yang tak baik. Tak. Tapi orang yang baik tu kalau dia orang ajak kita, ikutlah. Sebab kita tahu kadang malas-malas pun pergilah. Pasti ada hikmah dia di sebaliknya kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jawab soalan ke? Menjawab. Okay, baik. Terima kasih kepada Puan Irma yang bercerita, menyelitkan pengalaman dia, dan Puan Irma memberi garis panduan kepada kita macam mana nak jadi muslimah yang konsisten dengan apa yang kita hajatkan untuk tahun baru. Untuk tahun baru. Yang pertama tadi kita ada azam, kemudian kita selarikan azam kita tu dengan akhirat, insya-Allah ianya lebih baik. Dan saya suka poin Puan Irma, pengalaman beliau sendiri dengan doa itu, dia memberi keajaiban jugalah untuk diri kita. InsyaAllah Allah akan pandu kita. Jangan beri je keyakinan terhadap apa yang kita doakan itu. Dan sebanyak mana pun doa yang kita ungkapkan, Allah pasti tahu dan Allah dengar. Allah simpan doa kita itu. Dan jangan putus asa untuk berdoa lah untuk sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita pergi kepada pusingan yang terakhir. Dah terakhir dah ni. Rasa macam nak lagi soalan seterusnya. Okey, pusingan terakhir kepada Ustazah Noni. Kita nak dengar nasihat dan juga harapan Ustazah selaku murabbiyah, influencer dakwah ataupun penceramah di media sosial. Ustazah banyak keluar TV juga kan. Jadi nak nasihat dan juga harapan Ustazah kepada golongan wanita dalam meniti proses hijrah untuk menjadi lebih baik. Untuk tahun 2023, insya-Allah kita pegang betul-betul apa yang Ustazah nak sampaikan kepada kita, insya-Allah. Ni persilakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya pesan pada diri saya dan kita semua rakan sekalian beberapa perkara. Yang pertama, saya ambil balik daripada hadis Nabi SAW seperti yang disebutkan pada round yang pertama, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita nak faham kerangka hijrah kita. Yang pertama rakan sekalian, daripada tak baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Itu kerangka saya sebutkan secara ringkas lah. Daripada tak baik kepada baik, kita tinggalkan yang tak baik, buat yang baik. Kalau yang dah buat baik, buat jauh lebih baik. Sebab kita nak faham tentang definisi ringkas saya bawa daripada hadis Nabi yang pertama tadi. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, iaitu orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu poin pertama. Poin kedua rakan sekalian, saya ingatkan pada diri saya dan kita semua bermula untuk kita lihat 10 perkara tadi. Bagaimana saya dengan Tuhan saya, bagaimana saya dengan diri saya, bagaimana saya dengan ibu bapa saya, bagaimana saya dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan mertua ipar duai saya, bagaimana saya dengan community. Maksudnya apa? Maksudnya ada peranan kita dalam masyarakat. Jangan hidup kita masing-masing saja dalam keluarga kita saja. Okey, so ini antara perkara yang kita kena tengok, rancang semula bagaimana kehidupan kita untuk 2023. Moga Allah Ta'ala panjangkan usia. Yang ketiga, saya ada 4 poin je, jangan risau. Yang ketiga rakan sekalian, bila kita tengok hari ni, saya sangat suka bila boleh dengar live bagaimana pengalaman Puan Irma. Maka ada perkara yang saya nak sebutkan pada diri saya dan kita semua dalam proses kita nak berhijrah,
nak meninggalkan yang tak baik kepada baik, nak tambah baik diri kita daripada baik kepada lebih baik, itu kita sangat-sangat perlukan circle yang baik. So circle ini rakan sekalian, seperti mana juga para ulama tafsir ketika mana mensyarahkan ayat daripada surah An-Nisa ayat 68 dan juga 69, yang mana disyarahkan ataupun dikaitkan dengan tafsiran ayat yang ke-6 dan ke-7 daripada surah Al-Fatihah. Apa ayat ke-6? Ayat ke-6 daripada surah Al-Fatihah, maafkan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tak berhenti kat situ, cuma saya nak bagi tahu dalam ayat 7 rakan sekalian suratul Fatihah ada 3 golongan. Golongan pertama adalah alladzina an'amta 'alaihim, mereka yang Allah Taala beri kurniaan atau beri nikmat. Ini adalah orang-orang yang disyarahkan pada ayat surah An-Nisa saya sebutkan tadi. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Siapa orang-orang yang Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lurus? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Golongan kedua dalam surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-7 adalah al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai kata para ulama Yahudi dan juga Nasrani, tetapi lebih spesifik sikap orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi menolak kebenaran. Ini dimurkai. Golongan ketiga dalam suratul Fatihah adalah al-dhallin, iaitu orang-orang yang sesat. Orang yang sesat kata para ulama Yahudi dan juga Nasrani, lebih spesifik dengan sikap Nasrani. Tak tahu tapi buat-buat tahu. Tak tahu tapi buat-buat pandai. Itu isu dia. Baik, apa yang saya nak kaitkan? Kerana daripada surah Al-Fatihah ini, para ulama bila kaitkan dengan surah An-Nisa, saya sebutkan tadi ayat 68 dan juga 69. Wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka ini faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa 4 golongan tadilah yang diberi nikmat? Maka mereka ini wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka ini adalah orang-orang yang baik yang tempat kembalinya juga baik. Maka para ulama tafsir, saya ringkaskanlah, para ulama tafsir kata ini pentingnya orang untuk kita memilih circle. Kita duduk dengan siapa? Kita duduk dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kita akan jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Bila kita duduk dengan orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kita akan jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan duduk dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Maka poin ketiga rakan sekalian, pilih, choose your circle wisely. Amboi bahasa Inggeris pula, betul ya ke tu? InsyaAllah. Betul nak? InsyaAllah betul ya? Faham. Okey, pilih dengan siapa kita nak bergaul, dengan siapa kita nak berkawan, ya. Pilih, maafkan saya sebut, pilih siapa Insta famous, siapa YouTuber, siapa TikTokers, siapa tadi apa dia sebutan dia, influencer yang kita nak follow. Apa konten yang ditawarkan sehingga membuatkan kita tekan follow, sebagai misalnya lah. Okey, saya tak tahu sangat terma-terma tu, saya pakai bantai je tu sebab Cik Ayuni sebut tadi kan. Dan yang terakhir, poin terakhir rakan sekalian, untuk saya dan kita semua, perbanyakkanlah berdoa, kerana kita tak mampu berhijrah dengan diri kita sendiri. Kekuatan diri kita tak mampu, sebab itu ada ayat ke-6 dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami wahai Allah ke jalan yang lurus. Kata para ulama tafsir, ayat ini nak menunjukkan ataupun nak memaksudkan apa? Maksud dia macam ni. Boleh saya ambil 1 minit lagi? Dua situasi, Puan Irma. Para ulama kata, bayangkan situasi pertama, saya tanya orang dekat bawah, dekat mana pejabat tesis kan? Kemudian ada orang kat bawah tu kata, oh puan naik atas nasi kandar. Nasi kandar apa tu tadi? Kan? Naik tingkat 1 sebelah sini, kemudian jumpa tesis contohnya. Dia bagi direction sahaja. So ada tak kebarangkalian saya sesat? Ada tak kebarangkalian saya sesat? Berbanding dengan situasi kedua, saya tanya orang kat bawah, saya nak pergi pejabat tesis lah, tolong dekat mana pejabat tesis? Okey, jom saya tunjuk. Baik, antara situasi pertama dengan situasi kedua rakan sekalian, boleh tulis di ruang komen mana situasi yang ada kebarangkalian boleh tersesat.
Situasi pertama, sebab tadi situasi pertama orang tu bagi direction sahaja. Saya pandai-pandailah cari. Tapi situasi kedua, Puan Irma, bila saya tanya dia kata, jom saya tunjuk kat mana. Dia bawa saya. Maka kata para ulama tafsir, ihdinas siratal mustaqim itu adalah pada situasi kedua. Kita minta Allah Ta'ala tolong pegang tangan kita dan bimbing. Tolong tunjuk jalan mana yang kita kena follow. Jalan mana yang kita kena tinggalkan. Maksudnya kita minta Allah Ta'ala accompany kita. Bersama-sama dengan kita. Pegang tangan dan bimbing kita. Sebab keperluan kita untuk berhijrah bukan benda yang mudah rakan sekalian. Bukan sekadar hijrah tetapi yang lebih penting adalah istiqamah. Jadi rakan sekalian, yang ketiga adalah pilih circle kita dengan baik. Dan yang keempat adalah banyakkan berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala pandu hijrah kita, permudahkan hijrah kita dan bantu untuk kita istiqamah insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'lam. Masya Allah. Saya rasa macam nak makin dekat dengan Ustazah. Nak menikmati apa Ustazah sampaikan tu. Masya Allah, analogi yang sangat cantik, panduan, direction dan sebagainya itu sangat menyentuh hati. Ya, lepas ni bukan semata-mata kita baca ataupun kita menelaah ilmu, tapi kita kena ada komuniti ataupun jemaah kawan-kawan kita itu sendiri untuk bantu guide kita. Jadi untuk soalan seterusnya, soalan terakhir kepada Puan Irma, mungkin Puan Irma boleh kongsikan kepada kami semua mengenai pengalaman dan juga tips peribadi yang dilakukan oleh Puan untuk berhijrah menjadi semakin baik dan boleh berikanlah pedoman kepada para penonton di luar sana, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Sebenarnya saya pun masih lagi mencari kekuatan tu untuk istiqomah tu sebenarnya. Tapi hari ni banyak belajar lah, walaupun dalam masa yang singkat, walaupun sejam je kan. Sejam setengah lebih kurang lah kan. Tapi sempatlah saya buat orang kata apa ni, target nota ni untuk 2023 ni. Boleh tampal lah ni, boleh share dengan anak-anak kat rumah nanti insyaAllah. Saya share dengan anak-anak saya nanti balik kan. Ni antara benda kita perlu buat juga ni. Kongsi-kongsikan kebaikan. Sebab apa? Benda ni lah menjadi kita punya pahala yang mengalir tadi tu walaupun selepas kematian kita. Orang kata apa, nak cari apa, investment bijak lah kan. Nak ikut umur tak sempat, hijrah pun lambat kan. Jadi tak kurang sikit ibadah tu, jadi kena kongsi-kongsi banyak sikit. Nak pastikan bekalan tu bekalan yang berkekalan walaupun selepas kematian kita. Antaranya kita kongsi-kongsi kebaikan lah. Ini pun antara tips yang kita boleh gunakan untuk masa hadapan kita insyaAllah. Especially nak taruh dalam hajat dan juga niat kita azam 2023 nanti. Okey, selain daripada tu, antara benda yang saya lakukan dan antara benda yang selalu saya dapat daripada orang-orang yang lebih mahir, orang yang lebih arif tentang kehidupan, tentang agama ni kan, saya pun belajar pada mereka juga, yang mana jangan henti sentiasa bertaubat dekat Allah. Sebab kita tak tahu hari-hari kita ni mana yang kita buat salah, mana yang kita rasa, sebab manusia ni kan kadang-kadang ada ego dia. Dia rasa kita betul, kita rasa kita betul. Kadang contoh bertekak lah kan, kita rasa macam nak menegakkan juga perkara tu sebab kita rasa kita betul. Tapi siapa yang boleh menilai, siapa yang nak menghakimi kita betul atau salah? Jadi kita tak tahu. Jadi untuk perkara tu kita kena banyakkan bertaubat dan kita niatkan pada diri kita tak ulang dah kesalahan tu dalam keadaan sedar maupun tak sedar. Jadi kalau solat sunat tu pastinya solat taubat tu lah, kalau boleh selit-selit lah hari-hari kan. Ada masa selit je lah kan. Orang katakan solat sunat kan dua rakaat tu kadang-kadang kalau yang baca laju tu 2 minit je, betul ke? Kartun sangat tu kan. Tapi nak menunjukkan yang sekejap je sebenarnya nak ambil masa tu berbandingkan kita scroll Instagram contohnya kan. Tahu-tahu je dah sejam macam tu kan, tanpa sedar. Okey, kemudian untuk mengurangkan rasa ego dalam diri kita tu, kita kena sentiasa memaafkan diri sendiri. Nampak macam tak related, sebenarnya ada kat situ yang mana kita merendahkan diri kita untuk maafkan diri kita sendiri. Untuk memaafkan orang lain tu dah tahu susah dah, macam tapi nak memaafkan diri kita maknanya kita menerima kesalahan kita dan kekurangan kita. Jadi kita mula belajar dengan memaafkan diri kita untuk kita lebih sayang diri kita dan menghargai apa yang Allah beri pada kita. Kemudian apa yang saya sebut di awal tadi, banyakkan kebaikan. Sebab apa, kita tak tahu kebaikan mana tu yang boleh membantu kita dekat akhirat esok kan. Besar ke kecil kita buat je. Asal kita tahu benda tu baik, janganlah berlengah. Kita tahu benda tu benda baik, buat aje. Jangan ragu-ragu kalau ada benda baik yang berlaku depan kita. Contoh orang minta tolong. Kalau kita mampu dan kita ada kederat, kita tolong. Tak seperti dalam bentuk wang ringgit saja. Mungkin dari segi masa, kederat,
bantu mana yang boleh bantu kan. Okey, dan seterusnya buat sesuatu perkara, kadang-kadang kita ni macam di awal tadi saya dah kongsikan, kita cepat fikir tentang manusia dulu. Jadi kalau kita nak buat baik ke, nak buat apa-apa, kita cakap lama nanti orang ngatalah, kata aku nunjuk-nunjuk. Sebenarnya jangan peduli sangat. Sebab apa, kita akan jadi susah bila kita nak buat sesuatu tu, kita tersekat dengan kita fikir apa orang kata. Especially untuk media sosial sekarang kan, nak posting pun bukan fikir, buat action pun fikir, nanti apa orang kata macam tu. Kan orang kata kita lebih baik lah. Nak pergi umrah lah, contoh paling senang kan. Pergi umrah pun nak nunjuk pergi umrah macam tu kan. Contoh lah. Tapi banyak lagi benda lain kan kata nunjuk. Sebenarnya kita buat benda tu benda baik. Mata orang tengok orang terikut. Contoh orang pergi tolong gelandangan bagi orang makan. Orang lain pun derma juga, taklah tunjuk cakap macam tu kan. Peduli apa orang kata. Betul. Yang tahu niat kita. Janganlah korang memang post macam biarlah orang cakap aku baik. Tu memang salah lah. Tapi korang tahu benda tu baik dan nak buat baik, dan jangan fikir apa orang kata. Kalau korang tahu benda tu memang baik dan niat korang betul, fikir apa Allah kata. Setuju. Kan, tapi sejauh mana kebaikan kita buat tu, kita janganlah membangga diri pula, riak tak buruk kat situ. Tu kena betul-betul jagalah kan. Capai tak apa. Yang penting Allah tengok usaha kita. Ada tak usaha nak jadi kebaikan? Kalau kadang kita nak usaha jadi terbaik tapi tak dapat tercapai, janganlah kecewa, teruskan. Sebab Allah tak memandang kepada result dia. Allah memandang pada usaha kita. Kita buat tak setiap hari. Contoh macam solat sunat tadi kan. Saya dapat satu tips juga, yang mana bersama dengan rakan-rakan saya, sahabat saya datang majlis kan, kalau boleh tiap-tiap hari buatlah 4 solat sunat, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat istikharah dengan solat sunat duha. Masya-Allah. So campur dua berapa? Matematik 8. 8 kejap sangat kot kan. Jadi ambil je masa. Bayangkan masa macam kita scroll Instagram dengan TikTok tu, yang TikTok sejam, Instagram sejam. Tak akan boleh melawan masa yang sangat singkat pasalnya bila kita nak buat 4 solat sunat tadi. Saya pun tengah berusaha ke arah tu, yang mana waktu solat sunat duha tu saya nak tapau semua. Orang kata istikharah tu untuk kahwin je kan, cari duduk. Tak kan Ustazah kan? Sebenarnya semua dalam perjalanan hidup kita, walaupun di awal pagi nak mulakan hari tu pun sebenarnya kita perlukan petunjuk pada Allah kan? Betul. Mulakanlah dengan solat sunat istikharah tu. Masya-Allah. InsyaAllah. Ini tolong doakan untuk diri saya juga supaya saya rajin buat semua ni. Doakan Amin. Sama-sama kita semua. Masya-Allah, terima kasih kepada Puan Irma menjawab soalan yang ketiga kita tadi. Kita nak tahu mengenai apa tips peribadi beliau, dan beliau Puan Irma sendiri join usrah, join community yang mana boleh berkongsi kepada kita banyak sebenarnya tips yang boleh kita ambil daripada Puan Irma dan juga Ustazah. Nasihat-nasihat emas lah kita rasa untuk wanita, untuk saya yang muda ni kan. Okey, sebenarnya kita sudah berada di penghujung rancangan dan saya rasa kita masih lagi ada baki beberapa minit. Saya nak tambahlah, saya nak minta Ustazah beri kesimpulan mungkin 1 minit daripada Puan Irma dan juga Ustazah. Tadi kita tanya soalan kan, nak bagi kesimpulan ringkas lah, 1 minit Ustazah. Okey. Wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, untuk kesimpulan saya tak ada kesimpulan dah, sebab tadi saya buat kesimpulan. Jadi saya nak peringat dengan rakan-rakan, peringat dari saya dan rakan-rakan semua untuk kita beramal dengan satu doa yang Nabi ajak kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kenapa saya kongsikan dalam 1 minit doa ini? Sebab rakan sekalian, seperti yang saya sebutkan pada masa sebelum ini, saya katakan kita nak kuat untuk berhijrah, kita nak kuat untuk beramal, kita nak kuat untuk jaga 10 perkara tadi, kita nak kuat untuk beristiqamah dan sebagainya tu, kita tak kuat dengan diri kita sendiri. Sebab tadi pun kalau ikut tadi pun Irma kata apa? Doakan semoga kita boleh buat. Kan? Sebenarnya dengar 2 rakaat tu macam sikit je. Bukan 20 rakaat. 2 rakaat. Tapi kadang-kadang 2 rakaat tu pun Allahu Akbar struggle. Jadi sebab tu Nabi ajak kepada kita doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika. Wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhanku, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk sentiasa mengingatimu, untuk sentiasa menyebut namamu. Wa ala syukrika, dan juga untuk bersyukur kepadamu. Wa ala husni ibadatika,
Allahumma a'inni ala dzikrika, maaf tak ada ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. 3 perkara kita minta daripada doa tadi. Wahai Allah, bantulah saya, a'inni ala dzikrika, untuk ingat kepada kamu, untuk sebut namamu wahai Allah, untuk sentiasa berzikir kepadamu. Wa dzikrika, dan juga untuk wa syukrika, dan juga untuk bersyukur kepadamu, bersyukur di atas nikmatmu. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika, dan juga memperelokkan ibadahku, memperelokkan sembahanku, memperelokkan ketaatanku. Sebab rakan sekalian, kita nak berhijrah dan kita nak istiqamah di atas hijrah yang kita lakukan, kita tak mampu buat sendiri. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala bantu kita untuk kuatkan kita dalam ibadah kita, dalam kita menjadi orang yang bersyukur, dalam kita nak menyebut dan berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Lebih 1 minit dah tu. Itulah dia, kesimpulan dah buat dah. Apa yang saya boleh cakap tentang menghargai kehidupan kita. Selain daripada saya dah sebut tadi, sayanglah diri anda sendiri. Kenapa kita ni kadang-kadang kita lupa sebab kita tak bersyukur, sebab kita terlalu memandang yang di atas. Memang orang kata nak berjaya kena tengok orang yang di atas. Betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang benda tu juga boleh mengganggu dan menghalang daripada kita rasa diri kita tak mampu. Dan kita rasa kita sentiasa tak cukup. Jadi jangan lupa sesekali memandang juga orang yang di bawah kita. Orang yang sedang susah. Sebab apa, pengalaman saya dalam kerja-kerja kemanusiaan, iaitu mengajar kita bersyukur dengan apa yang kita ada dan menyedari sebenarnya apa yang Allah beri pada kita ni dah cukup untuk apa yang kita perlukan. Jadi untuk mengelakkan kita ni tamak hauloba di dunia, jangan sentiasa sangat memandang di atas, tapi amalkanlah kehidupan yang wasatiyah tadi tu, ya, seimbang, supaya kita tak terlalu memandang ke langit yang mana sebenarnya benda tu kita tak perlukan. Tapi kita membuang masa kita mengejar benda yang kita tak perlu. Jadi untuk belajar rasa bersyukur dan rasa cukup tu, kita kena tengok orang-orang yang susah dan sukar dalam kehidupan mereka. Dan dengan perkara itu juga kita akan menghargai apa yang kita ada. Benar. Kadang-kadang kita dah cukup dan berlebih pun, tapi kita nak minta lebih, kan? Sedangkan apa yang ada di depan mata tu kita tak hargai. Jadi itulah pesan saya, jangan terlalu ke atas, tapi memandang juga yang ke bawah supaya ada balance dalam kehidupan. InsyaAllah anda akan lebih bahagia, lebih tenang dan menghargai diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang. Supaya orang-orang yang kita sayang tu sentiasa dekat dengan kita. Di akhir hujung hayat kita, kalau kita sakit ke apa, kita tak akan rasa kekesalan dalam kehidupan. Kita rasa kita masa tu dah tak mampu nak buat apa-apa. Sebab apa? Kita dah berada dalam keadaan yang sakit. Jadi jangan tunggu waktu itu untuk menyesal sebab nanti tak boleh buat apa-apa dah. Jadi bila ada peluang sekarang, beringat dan mulakan perkara itu. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih kepada kedua-dua orang panel kita yang memberi banyak ilmu, banyak input, banyak perkongsian yang mana kita boleh ambil pedoman untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Masya Allah. Jadi saya ingin menutup bicara minda berkaitan dengan topik wanita, hijrah wanita, cabaran 2023. Kita ambil input dan saya tak sempat catat sebenarnya sebagai moderator, dan mungkin lepas ni saya dan juga nak ajak rakan-rakan di luar sana untuk tengok semula video ini untuk kita ambil manfaat. Dan yang mana belum share boleh teruskan lagi share, masih lagi ada peluang untuk share dan juga meriahkan ruangan komen. Saya lupa nak pesan dari awal tadi, tapi masih lagi ada kesempatan untuk kita raih pahala. Jangan lupa share live thesis pada malam ini. Jadi saya ingin menutup bicara minda kita pada malam ini, ingin berkongsi satu puisi yang mana masyhur pada zaman Abbasiyah dan juga zaman Andalus. Ustazah kalau salah boleh betulkan. Saya sebenarnya dengar puisi ni daripada seorang mufti sebentar tadi. Katanya, satu berdiri lakal ayyamu ma kunta jahila wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwidi. Akan zahir kepadamu hari-hari yang engkau dahulu jahil mengenainya, dan akan datang kepadamu berita-berita yang tidak diduga. Inilah kehidupan kita. Kita tak dapat jangka apa yang akan terjadi, dan mungkin kita dah tahu buruknya aku sebelum ini, dan kita tahu untuk
kita ada azam untuk berubah dengan lebih baik. Dan moga-moga Allah Ta'ala hadirkan hari-hari ataupun sesuatu perkara yang tidak kita jangka itu perkara yang baik dan juga boleh memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah menjadi wanita muslimah, wanita salihah, wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Jadi terus ikuti Terengganu Strategic and Integrity Institute thesis untuk lebih lagi info dan juga maklumat yang sangat ilmiah, insyaAllah. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, selamat berjuang, selamat berhijrah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.